Nah, salah satu kalam daripada ulama yang bernama Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyatakan dalam kitab bahawa waktu yang Allah berikan kepada seorang hamba tidak lepas daripada 4 waktu. Tidak ada yang kelima. Cuma 4 waktu yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, waktu di mana sira hamba dalam keadaan merasakan nikmat. Yang kedua, waktu di mana seorang hamba sedang merasakan bala atau musibah. Yang ketiga, waktu di mana seorang hamba sedang menjalankan taat. Yang keempat, waktu di mana seorang hamba sedang menjalankan maksiat. Lamudib tanya mi dan ayah, han lepas dari put boh macam. Miokan tengah lam taat, tengah lam maksiat. Miokan tengah lam nikmat, tengah lam bala. Hana lebih ni bak yang putnya. Hana yang kelima. Cuma put boh sagai keadaan udip katanya. Allah sebagai Tuhan katanya, lam man put boh macam keadaan getuntut bak katanya sebagai hamba untuk menghambakan diri tanya kepada Allah. Dalam kondisi maksiat, Allah getuntut tanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Dalam kondisi bala, Allah getuntut tanya menghambakan diri kepada Allah. Dalam kondisi nikmat dan dalam kondisi nikmat, lawan daripada nikmat penuh bala, lawan daripada taat maksiat, mamput bawah kondisinya, Allah dituntut padanya untuk menghambakan diri kepada Allah.